Assalamualaikum, jumpa lagi di Rizal Suhaili channel. So hari ni saya off day guys. Lama dah tak buat konten masak-masak. So di hari yang pagi ni yang santai, so hari ni saya nak buat satu resipi, iaitu kita fusionkan masakan pada hari ni. So saya nak buat spaghetti kari. Mana dia sebut? Okay, spaghetti kari, chicken curry yang saya olah sendiri. Nanti saya letaklah tajuk apa-apa yang simple. So spaghetti ni saya nak buat lemak-lemak macam kari, lepas tu ada isi ayam. So sangat-sangat flavor. Kat rumah memang kalau nak tuan-tuan perempuan dekat luar sana nak buat untuk anak-anak, pastikan cili jangan banyak. So saya gunakan cili kering je, simple, ala-ala western sikit tapi fusion. So jom kita tengok macam mana saya nak prepare barang-barang pada hari ini. Yo, click that button, don't be shy. Join the crew, we're flying high. Life vlogging, chef, dreams in sight. Rizal Suhaili, working all night. Subscribe, it's your cue. Okey, yang ni saya dah panaskan air. Saya dah letak garam dan minyak guys. So kalau buat spaghetti nak kena letak garam dengan minyak. So kita masukkan spaghetti ini, cukup untuk 2-3 orang. Saya rasa nak buat lagi. Spaghetti boleh simpan guys. Spaghetti kita boleh simpan, kalau jangan buat habis. Boleh rebus siap-siap dan kita simpan ke dalam chiller. Kita nak rebus je. Saya tak gunakan stand kamera saya, so saya gunakan manual je. Manual stand je. Nampak teril sikit video tu. So kita rebuskan. Kalau orang putih guys, diorang suka nak 80% masak. So itu dipanggil al dente. So kita ni Asia guys, kena masak betul-betul. Kena nak cakap overcook sangat tak lah. Sebab orang Asia tak apa sangat makan yang al dente. So kita masak yang masak lah. So kita tunggu dia masak guys. Tengok. So guys, ini adalah bahan-bahan yang saya dah siap. So kita ada chicken breast, kita ada potong cube. So kita ada tomato, saya tak buang isi dia guys, sayang. So kita akan jadikan dia sos. So kita ada serai, cili kering, bawang putih, bawang merah. So bahan-bahannya senang nak didapati. Kalau tuan-puan nak tambah bahan-bahan lain, mushroom ke apa, tu terpulang lah. So kita akan, yang ni spaghetti yang tadi yang saya dah rebus. Okay, so kita akan gunakan mana dia tadi, serbuk kari sedikit, nanti kunyit powder sedikit, lepas tu santan. Jom kita mula guys. Okay, kuali kita pun dah panas guys. So kita masukkan minyak. Minyak ke butter ke terpulang. Minyak, butter, olive oil, tuan-tuan boleh letak apa-apa je. So kita panaskan minyak. So kita tumiskan bahan-bahan tumisan ni guys. Okay, semua pakai satu-satu. Kita tumis dulu bahan-bahannya. Sampai dia punya flavor keluar. Ni kalau nak letak cili padi pun boleh guys. Apa-apa cili yang korang rasa pedas, kau suka korang lah. Yang ni saya buat menu sendiri, resepi sendiri. Mantap bau dia guys, mantap bau dia. So kita kena nanti dia sedikit golden brown. Then kita akan masukkan tomato. Sayang. Jangan balik guys. So kita tunggu dia sampai golden brown guys. Kita nak tunggu dia sampai golden brown.
Okay guys, tengok. Dia dah ada brown tu. So masukkan tomato. Tujuan saya masukkan tomato guys, saya nak buat dia punya sos sedikit. Dia flavor punya apa tu, tomato. So masak sehingga dia masak. Tengok agak simple. Okay. Lepas tu kita masukkan isi ayam. Kita masak sehingga isi ayam tu masak. Kalau orang cakap kenapa tak letak apa tu, curry powder terus, actually boleh je. Yang ni saya nak apa tu, nak flavor tumisan tu keluar dulu. Lepas tu ayam-ayam ni dah cukup tumis, baru kita letak. Tapi tak lama lah guys, tak lama. Okay, so agak-agak dalam 2 tablespoon curry powder. Yang ni saya gunakan ayam dan ikan. Saya suka masam-masam sikit. Ayam dan ikan masuk, tumiskan ni. Tak banyak pun boleh, tak pun, tak ada masalah guys. Selepas itu kita gunakan santan. Saya suka beli santan macam ni sebab tak membazir. Tak membazir guys. Kalau yang beli yang kotak tu kadang-kadang tak habis, sayang, basi. So yang ni kita pakai sekali untuk masak. Ini kita kena letak air. Mantap. So guys, yang tadi tumisnya tu kita letak. Agak-agaklah air kita nak letak. Kalau nak banyak gravy, letak banyak sikit. Okay, saya nak letak lebih gravy sikit. Okay, mantap. So guys, nak buat pasta fusion style ni, itu adalah kreativiti seseorang. Kalau saya memang minat dengan fusion food. So saya suka olahkan benda-benda yang western pergi ke local. So menu ni kita boleh buat masak lemak, boleh buat apa macam-macam, asam pedas pun boleh guys, spaghetti. Nak buat kampung style pun macam tu. Saya punya menu dekat hotel ada satu menu kampung pasta. So kalau nak cuba guys, boleh datang ke Family Hotel. Untuk mungkin kemudian saya akan buat konten tu macam mana buat kampung pasta tu guys. So kita nak settlekan pasta kita ni. Okey, dia dah mendidih. So kita masukkan garam secukup rasa. So lepas itu macam bahasa guys, Pak Haji sikit. Kalau ada nak pakai chicken stock, tak ada masalah. Pak Haji sikit. Oh, dia mantap guys. Ni kalau nak letak whipping cream pun boleh guys. Whipping cream, susu cair pun boleh, tak ada masalah. Itu terpulang pada individu. Kalau nak lebih santan boleh. So kita masukkan pasta yang kita dah rebus tadi. Tengoklah. Ini kita makan berdua. Kita tengok dulu macam mana, cukup atau tidak. Tak habis lah. Sayang pula. Actually ni dah berlebihan lah. Tapi kalau nak simpan takut sayang juga. Nasi juga kuah ni saya buat lebih sikit. Nanti dia akan reduce. So
So kita cuba. Nah. Jadi jom kita plating. Nice. Dan ni tak kering, agak-agak kering sikit lah. Kalau nak letak parmesan cheese pun boleh guys. Saya nak lebihkan tomato ni. Okay guys, sudah siap pun kita punya spaghetti ala curry, chicken curry. Tapi ini version fusion ni guys. So jom kita coba. Dek, pusing tak dek? Wow. So, suapan untuk penonton-penonton dan bismillah. Kalau letak whipping cream, parmesan cheese mungkin lebih berlemak lagi. Tapi ini okey. Ayam boleh pakai chicken leg ke chicken breast. Yang ni kita pakai chicken breast ni kan. Tapi kalau letak parmesan cheese tambah krim lagi syok. So guys, terima kasih dah like, subscribe. Visit saya channel. Jumpa lagi the next program. Mana yang nak sendiri boleh DM kat bawah. So jumpa lagi the next vlog. Bye.